Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah Humairah, wartawan cilik TV PSS. Saya akan membuat liputan tentang kem kepimpinan pemimpin kecil. Hari ini, 27 Januari 2026, melaksanakan kem kepimpinan bermula jam 7 pagi dengan ice breaking. Program diteruskan dengan slot ceramah oleh penceramah sebutan. Sekarang saya bersama dengan penceramah sebutan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pesanan cikgu kepada peserta? Pesanan cikgu, terlebih dahulu cikgu nak mengucapkan tahniah kepada semua pelajar-pelajar yang dilantik sebagai pemimpin muda, pemimpin kecil ataupun pemimpin muda di SK Seri Pantai. Bukan mudah untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi bila dah dilantik, mereka lah antara pemimpin yang terbaik lah di kalangan SK Seri Pantai. Jadi pesanan cikgu mengharapkan agar pemimpin-pemimpin yang dilantik di SK Seri Pantai ini dapat memimpin anak-anak ataupun adik-adik ataupun kawan-kawan awak sendiri untuk bergerak lebih jauh ataupun menjadikan sekolah ini sekolah yang sangat hebat di Mersing ini. Bukan hanya di Mersing, malah mungkin di Johor maupun di Malaysia maupun di dunia sekali, insya-Allah. Terima kasih. Sama. Sekarang saya bersama dengan salah seorang peserta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Nurjana Fitri Ahmad Rosli. Apa yang kamu belajar hari ini? Saya belajar tentang cara untuk menjadi pemimpin yang bertanggungjawab. Terima kasih. Bersama saya salah seorang fasilitator program. Assalamualaikum Akak. Boleh perkenalkan diri? Waalaikumsalam awak. Okey, nama diberi Nur Amia Madinah binti Muhammad Zakan Seri, berumur 15 tahun daripada Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah Al-Islamiah Mersing. Apakah harapan Akak kepada pemimpin-pemimpin kecil? Okey, harapan akak kepada pemimpin-pemimpin kecil di Sekolah Kebangsaan Seri Pantai, semoga menjadi seorang murid yang berakhlak mulia, mendengar kata guru dan menjadi pelajar contoh kepada murid-murid yang lain. Terima kasih. Sama-sama. Ada benda yang nak beri korang. Kita datang ke perubahan di dalam kan? Belum? 9, 8, 7, 6, 5. Ada benda yang nak beri korang. Kita datang ke perubahan di dalam kan? Belum? 9, 8. Sekarang saya bersama dengan
CPKM. Cikgu Rohayu binti Omang. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Apa harapan Cikgu kepada murid-murid? Okey, harapan saya selepas daripada kursus kepimpinan ini, murid-murid akan lebih bersemangat untuk menjalankan tanggungjawab yang telah diberi dan mereka boleh menjalankan segala tugasan yang diberi dengan berdedikasi. Dan agar sekolah dapat menerima khidmat bakti murid-murid yang telah berjawatan ini dengan cemerlang. Terima kasih Cikgu. Sama. Awak perlu menunjukkan ciri-ciri dan juga karakter sepenuhnya yang baik. Jika ingin menjadi seorang awak perlu menunjukkan ciri-ciri dan juga karakter. Sekian sahaja laporan daripada saya, Aisyah Humaira, wartawan cilik TVPSS. Terima kasih. Sekian sahaja laporan daripada saya, Aisyah Humaira, wartawan